Perhatian kepada semua penumpang, laluan Putrajaya sedang mengalami. Kita orang terpaksa pergi ke Central Market sebab Jalan Putrajaya tutup. Sampai Malatang. Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. So, hari ni saya habis jalan-jalan bersama kawan-kawan saya. Mana kawan-kawan saya? Kawan-kawan saya ada dekat depan. Ni guys, kawan-kawan saya. Kita orang nak pergi mana? Ha? Balai polis? Kita nak pergi balai. Nak tengok haiwan duri. Haiwan kawan Izzah. Kita nak pergi Balai Seni Negara dan Taman Tasik Titi Wangsa. Begitulah. So kita orang on the way naik MRT daripada My Town. Jumpa di sana. Bye. Kita dah sampai Cochrane. Perhatian kepada semua penumpang, laluan Putrajaya sedang mengalami. Connecting station to KTM line. Exit to the right door. This time I want make this like Guys, kita orang terpaksa pergi ke Central Market sebab Jalan Putrajaya tutup. Okey ke? Okey ke? Lapang kan? So kita nak pergi cari makan, tapi kebanyakan kedai buka pukul 11. Kita kedai buka. Jalan-jalan. Dan ku tahu kan sesakit ini, ku takkan mungkin mencintaimu sedalam ini. Sialnya saat kau pergi, ku terus Kita orang dekat kedai Berlis. Matcha. Oi, aku nak tanya ni, suka matcha atau suka kopi? RM10 je satu kotak ni. Buy 4 free one. Ni apa? Orang beli ni guys. Kita nak jalan-jalan sekejap. Ni. Rasa kita orang kat Cameron lah sekarang. Kita orang bukan kat pasar seni. Kita orang kat 7 guys. Kain paling sempurna, aku dah lapar. Sabar sabar. Dah sampai Malatang. Okay, giliran jap. Kain kita orang guys, Malatang. Kain sos ini dia sedih banget. So kita orang dah habis makan.
Kenyang tak? Ya, kenyang. Penuh perut. Kenyang tak? Tak ada kenyang. Kita orang bagi berapa? Rate. Mungkin sebab nama jemaah datang 6 per 10 ke? 6. Dia 8 per 10. Saya 8 per 10 juga. Bukan tak sedap. Sedap je korang. Sedap je. Sedap. Wah, cantiknya. Dia dah sampai. Tuan nak masuk Center Market. Basah. Ya Allah. Basahlah kasut saya. Dia dekat sini guys. Panas tu. Panas apa? Izzah tengok sini. Izzah tengok. Cepat. Kita jadi yang ramai. Dah kita. Asal sini. Comel. Baca Tak nak tu durian lah. Tak nak. No, bersengit-sengit lah. Okey, harganya. tak apa. Little bit. Sebab panas. Oh, Izzah nak masuk panda ais. Lepas tu, nak pergi balai ke ni. Kita orang pergi balai polis. Sekejap ni kita orang simak ke balai polis. Kita kat panda ais guys. Mana balik sini hang? Balai polis je. Stesen berikutnya, Pavilion Bukit Bintang. Stesen pertukaran kelaluan KL Monorail. Next station, Pavilion Bukit Bintang. Interchange. So guys, kita dah sampai My Town. Izzah beli air cang. Saya beli ni. Kita orang penat je. Sekarang dah pukul berapa ni? Dan dah pukul 2. Tuan duduk jap. Lepas tu baru balik ke polis. Jadi sampai sini je lah kita orang punya perjalanan berjalan-jalan. Sepatah dua kata untuk hari ni tak ada. Perasaan. Seronok je. Ha? Tak sekolah kita ni. Tak ada Ya. ada tiba di situ. So sampai sini saja perjalanan kita orang, vlog kita orang, perjalanan kita orang di KL. Mungkin ada perjalanan di tempat lain lagi, tapi agak kecewa sikit lah sebab tak dapat pergi balai seni negara tu. Mungkin tahun depan, InsyaAllah. Tak panjang umur, orang ada sini. Jangan lupa like, comment and subscribe.